Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera pada rakan sahabat semua. Bertemu kembali kita dalam channel Abang Video. Hari ni 13 hari bulan 12, hari Sabtu. Macam biasa, macam pagi-pagi lain juga. Runting pagi kawan, turun sungai nengok karang. Air masih surut. Walaupun semalam ada hujan, tapi tak berapa lebat sangat lah. Cuma hujan lah malam-malam. Perkara macam biasa, jari dengan terubi je. Perkara lain kawan arah pun tak mengumpas. Tak tahu lagi lah hari ni ada rezeki tak ada rezeki. Kalau ada rezeki nanti kawan post lah video ni. Kalau tak ada lah. Okey lah sahabat, jom terus kan nak tengok perkara pula ni. Boleh tahan juga hujan semalam lebatnya. Banyak air dalam buk kawan ni. Oh licin weh. Tengok jari ni. Jari cepik-cepik. Wah, tak pada hombok. Tak pada hombok ni ha. Tak ada barang ke? Sampah bawah. Tak apalah. Senyap kan? Senyap je ni. Tak ada gegar-gegarnya. Tak bergegar jari ha. Tak berikat ni. Tak ngena sahabat. Okey, jom terus. Tak ngena jari ni. Aha, terubim mengenai gorgon ni jatuh ni. Jatuh ada barang ke, jatuh kosong tak tahu lagi. Tapi pesawat ni nampak macam tertarik sikit ni. Macam tertarik sikit, panjang ha. Tak tahulah, kita tengok tu. Gorgon lagi ke? Atau kosong ke? Tak tahu. Ada barang. Ada barang mana tak tahu. Gorgon ke? Labi-labi ke? Tak tahu. Tapi rasa memang ada barang lah. Macam ada barang. Tak apa. Kita tengok. Air cantik ni, tenang ni. Tak laju sangat. Takkan dia jatuh kosong. Mesti ada barang. Ini perkara lah dah ni. Hari ni rentung ha. Jari berbelah, seekor habuk tak ada. Harap ni lah kuat-kuat ada rezekinya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tak bergegar. Wow. Ada bergegar weh. Ada bergegar. Wow. Dah nampak misal dah tu ha. Nampak misal dah. Wow, tu dia. Alhamdulillah, gorgon lagi. Oh. Ya, ini lagi besar ni. Nampak gorgon. Rezeki tunggal lah ni. Oh. Loh,
Duh. Yang body panjang ni. Yang body panjang ni dia kurang berat sikit. Dia tak macam yang pendek tu. Yang baru ni yang kau dapat tu body pendek. Yang tu dia lebih berat daripada yang ni. Yang ni kadang-kadang tengok saiz besar tapi kurang berat. Ni pun belasan kilo jugalah. Alhamdulillah jugalah. Rezeki lah main ni. Aduh. Hari ni jari berbelah. Ya ada jari. Tak ada yang mengena. Ni lah rezekinya ada lah juga. Untuk duit minyak. Bawa keluar lah. Nak pasang balik ni. Belasan kilo juga lah. Tengok pesawat. Putus. Allah, pesawat putus. Alamak. Semua putus. Aduh. Kena repair. Gaya kena repair terus lah. Masih ada masa awal lagi. Kawan tutup lah dulu kamera sahabat. Kawan nak repair ni lambat juga ni. Ni nak repair pesawat. Bukan pesawat kapal terbang tu. Terobek pada pesawat juga. Aduh. Okey lah, kawan tutup dulu kamera sebab kawan nak repair terobek ni. Okey, dah siap dah baikinya. Siap dah baiki pesawat. Ni 3 ni. Dalam ni ada tali ni Ada 3 ni ni lah di kial langgar dia jatuh. Dia akan jatuh dia punya gelang dia tu. Jatuh dah pintu ni. Okey, macam itu je. Senang je, simple je. Nanti tanya pula pesawat datang mana. Bukan kapal terbang aja ada pesawat, terobek pun pesawat juga. Okeylah, kau nak pasang dah. Nak jual ikan pula ni. Tak apa, batu pemberat boleh tahu. Kemudian sebabnya air tak dalam sangat. So, okey lah. Okey. Batu pemberat. Tak nampak sikit sahabat je, tinggi. Ni tali yang dalam body turbin tadi. Yang 3 tadi. Dia ada cabang kat bawah tu. Yang ni lah. Yang ni dia bergerak ni. Maknanya ikan tadi dia langgar yang tali 3 tu, yang ni akan jatuh. Dia akan terlucuk daripada situ.
Dia terlucuk punya tu, automatik lah benda ni. Perangkat, ni nama dia pesawat. Yang ni nama dia pesawat mati. Yang ni pesawat hidup. Pesawat hidup ni maknanya dia bergerak lah, dia berfungsi. Yang ini nama dia peletih. Kayu peletih. Dia ada nama-nama belaka ni. Okey. Siap. Macam tu je. Jadi kalau ikan langgar tu dia akan langgar yang ni. Tali yang ni yang dalam tadi dia akan jatuh. Okey. Siap lah. Jom terus. Balik pula. Jual ikan ni. Okey sahabat, alhamdulillah rezeki pagi ni dapatlah seekor bapak gorgon mengenai tobe yang sama. Mengenai tobe yang sama semalam. Rezeki jugalah. Semalam 10 kilo, hari ni lebih. Hari ni belasan kilo jugalah. Besar ni. Alhamdulillah jugalah. Ni je lah seekor hari ni. Rezeki tunggal. Jari semua tak mengena. Daripada berbelah jari. Seekor habuk pun pagi ni tak ada. Ni je lah rezeki tobe. Adalah juga untuk duduk belanja tu. Okeylah sahabat, jom terus. Kawan nak jual ikan pula ni. Daripada ekor ni, daripada sini ekor dia sampai sana. Tu terpusing lagi, besar ni. Okey, jom terus. Oh baik. Ikan besar tu. Tobe ke? Tobe. Tobe. Oh, merah juga. Merah aja ni. Ekor ni. Lama untuk kuning mahal. Boleh suang air dalam ni bakal. Nah, abang kat mana? Lama untuk kuning mahal. Mau. Kuning banyak. Kalau kuning banyak tak habis satu. Kalau ini kuning bagi dia betul lah. Oh, makan tak. Itu senang. Ekor tu. Ekor je. Unik lah, bom merah. Oh, bau. Bawah. Bau ni apa? Motor minyak je deh. Senyum lah sikit. Payah kerumus nak senyum. Kerja kali ini boleh lah. Tak boleh, tak boleh. Tajuk dia air tak ada tu. Dia tak berdiri. Abang Castello, apa hasil ni? Tu dah rentak kena buat diri lah. 3 ekor je. 3 ekor je. Aja. Kawan seekor je.
12 ya lambat. Tengah halai ekor. Tak bawa padi lah tu. Bila mak mat. Itu tu. Tak nak dapat. 2 hari dia lek kupau dah. Entah tu dia. Yang kau tadi. Tahu kilo tak tahu tak nengok tu. Bagi 15. Oh, tadi kilo. Tak terima. Tak terima lagi. Tak terima lagi. Oh. Ada belah-belah kilo. Belah je lah. Beli ke apa? Tapi yang tak ada. Tapi yang panjang ni ringan sikit dekat macam yang pendek tu. Siapa sekor lagi kan? Tak ada dah. Izat Tahu Ni tak timbang lagi kan? Tak timbang lagi. Awak tolong bawa hari ni. Dia nampak tak nyambungi sorgo. Tak nyambungi sorgo langsung. Ada ikan lain dalam ni kan? Tak ada, tak ada, tak ada. Senyum sikit. Haha. Dia. Oh. Baru ini nampak senyum. Aku bau tu. Kali 20. Kali 20. Kali 20. 300. Dia tolak sekilo. Macam ni di 14 je lah. Tolak perut jadi 14 je lah. Bawa dia dah kawal pasal tak nak balik. Allah. Dekat 300. Tak ada eh. 280. 280. Hari ni banyak ekor merah BEM. Ni seekor dalam undi ni. Yang tu seekor atau racing atau penimba. Dalam kereta ni banyak lagi ni. Hari ni ikan kecil tak ada. Bau merah semua banyak. Mantuk ke penjual ikan pati sangkor dengan tilapia sangkor. Ikan segar kurang. Semua ikan sangkor. Ni dalam ni. Dalam ni banyak ikan merah ni. Ada 3 macam ni. Ni 1, 2, 3. Dalam gundi ni ikan merah. Tu bau kuning. Tu yang dah potong ikan merah juga. Banyak nak ikan merah kali ni. Semuk dah kandang lembu kawan tak bercuci. Aduh. Hujan pula tu, tak ada arah lah nampak macam mana. Ni atap pun banyak bocor dah kandang lembu kawan ni. Nampak gaya kena baiki, kena tukar ke macam mana, kena tampal dulu ke. Nanti musim panas lah. Kalau tak tengok masa hujan ni tak tahu entah mana bocornya. Habis buruk kayu ni kalau biar ke. Okey lah, tak apalah, dah tahu dah. Lembu tengah berehat-rehat. Kakak, yang ini kakak, ini ibu. Yang tu anak dia, yang tu Kiki. Ni cucu. Jantan. Yang mana ni? Yalah, ni cucu dia tu. Ini Kiko, yang baru ni Kiko. Tineng belaka tu, yang tu jantan. Ni satu lagi jantan. Ini jantan. Ni, untuk ni jantan. Uish. Dia ada 5 ekor. Bapak dia duduk bawah sana. Duduk main hujan. Tu bawah tebi. Duduk tengah hujan tu. Lembu pun pandai main hujan. Kiko. Kiko. Malas lah nak mayok ni. Banyak renyik. Duduk kandang lembu ni banyak renyik. Tak dayanya. Okey lah sahabat ikan. Tadi kau dah siap jual. Alhamdulillah. Dah bawa ekor merah tadi berat dia. Berat keseluruhan dia 15 kilo. Biasalah toke potong 1 kilo jadi 14. Resip dia tak adalah. Sok sekor je, tak ada ikan lainnya. Jadinya 14 kilo kali 20. Itulah je hasilnya. Alhamdulillah jugalah. Dapat jugalah, adalah gaji, adalah duit belanja sikit musim-musim hujan ni. Okey sahabat, umur panjang, murah rezeki. Kita jumpalah di video-video yang akan datang. Okey, assalamualaikum. Jantan. Jantan. Sini. Nak pergi ke mana hujan-hujan ni? Tu dah kandang ni. Hujan tak apa?